Hello everyone, welcome to Auto Tech Malaysia. Hari ini, kami akan membahas segala yang anda perlu tahu tentang Toyota Yaris Cross 2025, SUV kompak yang menggabungkan kecekapan, reka bentuk moden, dan teknologi canggih. Di bawah bonet, Yaris Cross 2025 dilengkapi dengan enjin hibrid 1.5 liter 3 silinder, menghasilkan 92 kuasa kuda pada 5,500 rpm dan torque 120 Nm pada 4,800 rpm. Enjin ini digandingkan dengan transmisi automatik CVT, Continuously Variable Transmission, memberikan kecekapan bahan api yang mengagumkan, sekitar 22 km/h di bandar dan 27 km/h di lebuh raya. Dari segi dimensi, SUV ini mempunyai panjang 4.180 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.595 mm, dengan jarak roda 2.560 mm. Kelegaan tanah 170 mm menjadikannya sesuai untuk pemanduan bandar dan sedikit laluan off-road. Dengan berat 1.170 kg, ia boleh memuatkan 5 penumpang dengan selesa. Tangki bahan apinya berkapasiti 36 liter, manakala ruang bak 320 liter cukup luas untuk kegunaan harian atau percutian hujung minggu. Dari aspek keselamatan, Yaris Cross 2025 dilengkapi dengan 6 beg udara, sistem brek anti-kunci, ABS, pengagihan daya brek elektronik, EBD, kawalan kestabilan kenderaan, dan bantuan mula mendaki. Selain itu, kamera undur serta sensor parkir depan dan belakang menjadikannya lebih mudah untuk dipandu di kawasan sempit. Ciri keselesaan termasuk kawalan iklim automatik, butang mula, henti enjin, kemasukan tanpa kunci, dan kawalan jelajah adaptif. Sistem infotainment menampilkan skrin 7 inci dengan sambungan Bluetooth, Apple CarPlay, dan Android Auto, serta pembesar suara depan dan belakang untuk pengalaman audio yang lebih baik. Bahagian luaran menampilkan lampu utama LED dengan DRL, rim alloy 16 inci, cermin sisi boleh laras dengan lampu isyarat, spoiler belakang, rel bumbung, dan pengelap tingkap belakang dengan pemanas. Ruangan dalaman pula dilengkapi dengan upholstery fabrik, tempat duduk boleh laras, tempat duduk belakang boleh lipat 60/40, dan cruise meter digital 7 inci. Toyota masih belum mengumumkan harga rasmi di Malaysia, tetapi dengan ciri moden, kecekapan bahan api, dan reputasi Toyota yang kukuh, Yaris Cross 2025 pasti menjadi pilihan menarik. Jika anda suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kandungan otomotif dari Auto Tech Malaysia. Jumpa anda dalam video seterusnya.